Assalamualaikum geng. So welcome back to channel Abang Sador Hartanah. Ya, kalau dah tengok dah vlog yang first tentang motor tu, alhamdulillah lah, motor TRK tu dah okey. Android player untuk TRK tu pun okey, alhamdulillah. Dan planning untuk ride terpaksa ditangguhkan lagi sekali sebabkan last week sepatutnya plan nak ride last week, tapi kesihatan tak mengizinkan untuk pergi. Memang planning sebenarnya first week cuti sekolah tu bawa anak pergi cuti. Okay, tu dah settle lah. Balik pada cuti tu asal tak sihat sikit. So kalau ikutkan, okay, minggu pertama cuti sekolah, balik pada minggu kedua tu nak ride. Planning macam tu lah. Planning yang asal dia nak ride. Jadi bila masuk hari Isnin, duk try nak macam, okay dah boleh ikut. Mungkin rest kan. Mungkin boleh recover kot daripada tak sihat ni. Jadi kita pun husnuzon and try pergi gym, buat cardio apa semua. Hari Selasa tu lagi teruk. Bukan dia lagi okey, dia lagi teruk. Dia rasa macam mungkin badan baru rasa letih kot. So tak apalah. So ambil keputusan patutnya pergi ride. Memang dah plan dah dengan wife nak pergi ride. Wife kata tak boleh lah, keadaan cuaca pun tak mengizinkan, duk hujan. Sekali daripada kita nak sihat, sekali dia sakit balik. Bahaya sikit lah kan naik motor. Jadi di sini lah yang kata nak pergi ride macam tu lah, tak pergi ride. Alhamdulillah lah, yang ni dah recover dah. Tapi still duk ada rasa macam batuk sikit. Yang tu je lah. Last week dia rasa macam lemah sikit badan. Dia rasa macam nak tidur. Tapi alhamdulillah ni dah okey dah recover sikit dah. Jadi bilanya nak pergi ride ni? Itu menjadi persoalan. Kalau ikutkan minggu ni adalah minggu terakhir sebelum cuti sekolah. Minggu terakhir ni kalau ikut plan asal memang minggu untuk preparation barang-barang sekolah anak. So minggu ni mungkin sibuk sikit lah untuk nak prepare barang-barang sekolah. Dan orang kata nak beli buku, nak bawa mereka nak pergi tengok buku, alatan sekolah. Ada yang last week ada yang dah settle dah beli sekolah masa yang tak sihat tu. So bawa dia pergi beli baju sekolah tu. Dah settle satu bab. Ini untuk buku-buku pula, sebab ada yang baru buka kedai koperasi apa semua. So Isnin ni lah, esok akan start membeli lah. Jadi di sini planning nak pergi ride ni nampak macam samar. Memang frust. Tapi tak apalah. Sebab kita perancang ni, Allah sebab perancang kita, betul tak? Kita merancang tapi Allah menentukan. Dan kemungkinan lah planning mungkin ride one day ride. Tak tahu lagi hari apa. Pergi balik hari ke, pergi dekat-dekat. Dan ni nak 8 gram sebenarnya. Bukan kata tak naik motor tu langsung. Motor tu naik. Tu minit dekat-dekat lah. Dia tak enjoy betul-betul pijau. Dah lama dah. Dia pergi dekat-dekat lah, pergi gym. Kadang-kadang ada, kalau macam rindu sangat, pergilah Pusintau. Macam tu lah, tapi tak pijau lagi. Itulah plannya nak pijau. Sebab memang best ride ni. Dia satu treatment lah untuk setengah lelaki kan. Dia satu treatment. Rasa freedom bila naik motor, betul tak? Dia lelaki-lelaki jiwa ride ni, dia bukan apa dia nak freedom. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki, mungkin pergi ride balik hari. Mungkin tak pijau mana lah kot. Mana nak pergi? Cameron lagi. Gunung Jerai mungkin. Itulah duk fikir. Mana lagi nak pergi? Bagi cadangan Sat sebelah. Kalau hampa lah. Hampa yang mana yang motor. Kalau hampa tak siap, hampa pergi ride juga lah. Hampa push juga lah pada hampa. Ataupun macam mana? Sajalah aku buat vlog ni. Vlog ni bukan bawa. Aku tengah test. Apa hampa tengok ni. Sat aku tunjuk kat hampa. Aku tengah test Action 5 ni. Okay. Dengan ni. Nampak ni mount ni. Yang ni dia bukan untuk mount phone ke apa. Dia memang heavy duty mount. Dia suction cup ni saja aku promote pula. Ni pada Ulanzi ni kan, SK23 ni. So pakai Action 5 ni, buat mount dia boleh ubah-ubah. Tadi tak ada aku buka kat sini, ni buka kat sini kan. Dia yang bestnya, dia memang kukuh gila mount dia ni. Okay, hampa kena tekan dia ni, switch ni. Aku tunjuk saya. Dia bunyi, dengar bunyi dia. Dia mesin tau. Hampa kena charge, boleh charge ni. So kalau ni, baca letak macam ni balik.
Tu dia. Jadi mau ni lah yang aku nak test masa ride, and aku semua dah prepare dah. Apa yang aku nak bawa time ride, nak buat motor vlog balik. Mount ni, lepas tu chin mount baru. Aku dah prepare dah. Helmet bukan helmet baru. Intercom apa semua. Nak test lah. Tapi benda tu tak rezeki. Nak buat macam mana. Kita ni merancang je, Allah menentukan. Tapi tak apa. InsyaAllah kita plan next kalau boleh nak bawa motor tu pijuh sikit. Dan tayar pun tak sempat tukar lagi. Sebab pick up balik kalau tak pergi ride forward kan. Setakat nak pakai dalam ni memang Pomen kata tak ada masalah, pakai je. Kalau nak pergi ride je, dia kata memang kena tukar dah. Memang planningnya, dia cerita macam ni, planning last week hari Senin tapi tukar tayar. Okay lah, hari Senin tu duk rasa tak sihat, hari Selasa tu nak ride. Jadi di situlah yang planning dia berubah. Jadi tak ready lah nak pergi ride. Jadi gang, thank you watching this vlog. Aku pun cuba untuk merajinkan diri untuk buat vlog balik. Kadang-kadang tu nak buat tapi tak ada idea. Jadi ini pun sajalah buat vlog cakap macam ni. Kita tengok lah macam mana kalau rezeki ride. Tapi kalau tak ada pun kita tangguh lah tengok sebelum raya kan, nak tengok kali ni balik. Sebab nak pergi ride ni kena tunggu cuti sekolah. Itulah duk tangguh. Sampai tu dah masuk 2026. Apa pun selamat tahun baru 2026. Aku harap dengan adanya Osmo Action 5 ni aku boleh buat vlog balik ke kan, daily vlog, PG apa semua ke. Aku boleh try dengan suction cup baru ni. Okay, siapa nak dapatkan suction cup ni, aku letak link dalam description. Dan jumpa next video. Assalamualaikum.